Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersempena sambutan Hari Guru di SMK Banting pada tahun 2026, saya Khalisahan binti Asmadi akan membuat liputan. Jom! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar, untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Ipin, tahu ABC? Tahu. Air batu campur lah. Ish, kau ni apalah. ABC tu huruf lah. Aku gurau je. Betul. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan Puan Ratna Dewi, Puan Ratna Dewi merupakan NYDP bagi PIBG SMK Banting. saya ada soalan untuk Puan Ratna Dewi. Boleh kita tanya sikit? Boleh? Selaku wakil ibu bapa dan PIBG, sejauh manakah Puan melihat kolaborasi antara ibu bapa dan guru di SMK Banting dalam memastikan kejayaan anak-anak? Pada apa yang saya lihat, pihak ibu bapa dan pihak sekolah sentiasa memberi kerjasama dan komited dalam membantu ataupun membantu dari segi menjayakan program-program yang dibuat oleh pihak pentadbir sekolah lah, baik untuk anak-anak. Itulah. Apakah mesej atau ucapan khas daripada pihak PIBG sempena Hari Guru tahun ini buat seluruh warga pendidik SMK Banting? Okey. Sempena Hari Guru tahun ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru warga pendidik SMK Banting. Kerana pada saya mereka semua ini bekerja dengan seikhlas hatinya untuk mencurahkan ilmu-ilmu yang terbaiklah untuk anak-anak SMK Banting. Okey, terima kasih. Hai korang, hari ini kita nak interview murid-murid SMK Banting berkenaan dengan sambutan Hari Guru. Jom. Hai korang, boleh tak kita nak interview? Boleh. Okey, kita nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Asyania. Nama saya Edin. Nama saya Suria. Okey, kita nak tanya cikgu mana yang korang rasa paling sporting and korang nak cakap apa kat dia? Cikgu Auni. Kepada Cikgu Auni, terima kasihlah ajar saya kan. Love you. Boleh pegang ke? Okay.
Bagi saya, based on aktiviti yang dah buat tadi, saya rasa cikgu siapa Cikgu, saya rasa Teacher Nani paling sporting. Dan saya harap, saya nak ucapkan terima kasih sebab dah ajar saya selama saya ada kat sini. Bagi saya, Teacher Hajar sebab dia masa mengajar dia bagi kita orang tengok Netflix. Okey, terima kasih. Hai, hari ni kita bersama dengan Teacher Fai. Okay, Teacher Fai, kita nak tanya soalan sikit boleh ke? Boleh. Okay, apa pengalaman Teacher Fai yang Teacher Fai tak boleh lupakan sepanjang menjadi seorang guru? Okey, pengalaman sebagai seorang guru yang paling saya tak boleh lupakan adalah apabila murid saya masih mengingati apa yang saya ajar dalam kelas, yang sentiasa ingat saya walaupun dah tak sama kelas, dah tak ajar ataupun mungkin dia dah pindah naik pagi ke atau dah habis SPM. So pengalaman macam tu sebenarnya lebih berharga compared to any achievement or awards. Tapi pengalaman dengan murid tu sendiri yang best sebenarnya. Oh, terima kasih teacher. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum. Hari ni kita bersama dengan Nabil. Amsyah. Okay, kita ada soalan, boleh ke nak tanya? Boleh. Cikgu apa yang kau rasa paling sporting and apa yang kau nak cakap dengan dia? Cikgu Maizatul sebab dia baik je ajar. Saya nak sampai kat dia sampai guru, lepas tu jadi cikgu yang baik-baik. Okay. Bagi saya, cikgu yang paling saya suka ialah Cikgu Aisyah sebab every time waktu sains dia akan sediakan banyak aktiviti yang menarik lah bagi saya. Kata-kata saya untuk dia ialah terima kasih sebab jadi guru yang baik kepada saya. Saya harap cikgu dapat teruskan buat benda tu and tanpa cikgu apalah saya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Sama. Rasa agar ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Terima kasih padamu, cikgu. Rasa agar ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Terima kasih padamu, terima kasih jasa agar ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajar. Terima kasih, cikgu. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Hai, hari ni saya bersama dengan Cikgu Huda. Cikgu, saya nak tanya soalan sikit, boleh ke? Oh, boleh. Okay, sepanjang cikgu jadi seorang guru, apa pengalaman yang cikgu tak boleh lupakan? Yang paling tak boleh dilupakan, cikgu kena hempuk dengan kerusi plastik. Budak pukul cikgu. Lepas tu? Lepas tu Kenapa budak tu hempuk kerusi tu kat cikgu? dia bergaduh asalnya. Lepas tu cikgu nak leraikan. Cikgu duduklah kat tengah supaya dia tak bergaduh kan. Tapi jadi lain pula. Dia pukul cikgu. Dia nak pukul budak tu. Oh. Itulah pengalaman yang tak boleh lupa sampai sekarang. Oh. Sekolah pertama. Kat mana tu? Nanti mute. Okey, terima kasih cikgu. Oh tu je. Okey, terima kasih. Hari ni saya bersama dengan Ustaz Azmi. Okey Ustaz, saya nak tanya soalan sikit, boleh ke? Boleh. Okey Ustaz, apa yang mendorong Ustaz untuk menjadi seorang guru? Okey. Apa yang mendorong bagi Ustaz untuk menjadi seorang guru adalah sebenarnya Ustaz dah tak adalah lama. Kiranya dah rasa selesa benda ni. Bila dapat mengajar depan orang ramai, kita rasa benda tu, kita je tahu. Bila kita share benda tu, orang lain pun akan tahu benda tu. Kiranya benda tu sampailah apa yang kita dah pernah belajar waktu kecil. Bila kita nak sampaikan semula kepada generasi baru, generasi tu baru tu akan terima apa yang kita pernah belajar dulu. Itu yang membuatkan Ustaz ingin menjadi seorang guru lah, senang kata. Jelas ke? Okey. Ada lagi ke nak jawapan ke? Tak ada? Okey.
Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Itu sahaja liputan saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Guru.